Okay, ni guys, kaki dia. Kaki dia pun panjang macam muka aku dah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar dari Nice Guys TV. Okay, hari ni aku memang teringin sangat nak makan seafood. Dah lama aku memang mengidamkan untuk makan yang macam korang nampak kat depan aku ni. Ini adalah Alaskan Red King Crab Jadi warna dia memang merah. So ini memang aku tak masak macam beria sangat. Aku hanya steamkan. Dan lepas ni aku akan cicah dengan sos yang memang khas daripada penjual ni. Kalau korang nak makan king crab yang macam aku makan ni juga, korang boleh tengok IG Seafood Lover HQ ataupun dari FB dia Seafood Lover. King crab yang aku dapat ni, dia punya berat lebih kurang dalam 1.4 kilo macam itu. Harga dia adalah RM165 seekor. Okey, yang kat sebelah ni pula adalah raw oyster ataupun tiram mentah. Aku pun memang tak pernah makan tiram mentah ni. Bau dia memang sangat-sangat kuat. Bau laut tu. Okey, aku tak nak buang masa. Aku ada sos tadi yang aku cakap tadi. Ini sos Thai memang daripada Seafood Lover. Dan untuk makan oyster ni aku ada lemon ni. Dan juga sos Tabasco. Sos Tabasco untuk menyelamatkan keadaan. Kalau korang tak biasa dengan bau laut ni, memang bau dia memang sekarang menusuk-nusuk hidung. Okey, aku nak try dulu dia punya raw oyster. Aku teringat macam mana Mr. Bean makan sikit punya banyak. Akhirnya tiram ni tak berapa elok kan. Okey, kita tengok macam mana. Nampak tak ni? Okey. Kan? Okey. Kita perahkan lemon dulu. Sebab aku tak nak perah lemon untuk semua ni. Aku nak perahkan satu-satu. Tengok macam mana. Letakkan. Kita gaul-gaulkan dulu. Ini. Lepas tu, cara dia, masukkan dia dalam mulut korang. Bismillah. Sebenarnya aku tak dapat rasa bagaimana rasa raw oyster ni sendiri. Sebab sos Tabasco tu pedas. Dan masam lemon ni, dia mengatasi segala-galanya. Tak apa, kita try lagi satu. Tapi kalau bau dia, memang dia bau kerang tapi sangat-sangat kuat. Memang intense betul bau dia. Kita perahkan lemon. Macam ni. Kita try tanpa sos, okey? Dia punya isi tak besar guys. Macam ni. Tak besar. Tapi, okey lah. Kita try. Apa yang aku dapat rasa memang dia rasa macam kerang je. Tak adalah orang cakap sesuatu yang tak boleh makan. Terus sos Tabasco sebab aku nak rasa pedas lah sikit. Sebab dia tak pedas tak sedap Kita perahkan lemon. So kita kacau-kacau pasal dia rata. Then ngap. Bismillah. Macam ni. Kita gaul dia. Aku nak makan pula ni. Ni king crab ni. Wow, kalau tengok. Lebih besar daripada tapak tangan aku. Okay, ni guys, kaki dia. Kaki dia pun panjang macam muka aku dah. Okay, caranya kita potong. Guys. Okay. Ya. Ni dia guys. Ni kaki dia.
Cicah kat sos Thai tu yang disediakan oleh penjual ni. Okay. Bismillah. Wow. Sos dia sedap guys. Kulit dia memang agak soft tapi duri dia tajam guys. Ha. Wah, ha 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 ha. Makan dia punya sepit dia. Oh, dah pecah dia punya isi dia. Ini isi dia guys. Bismillah. Tengok. Wow. Sedap. Wow. Okay. Ni dia. Okay guys, tengok. Aku rasa dia punya isi memang banyak betul kat kaki ni. Kaki-kaki ni ada 5 lagi. Aku nak bagikan kepada anak-anak aku. Ada 4 orang termasuk wife aku ada 1. Dan ni nanti aku akan makan sama-sama lagi. So kita makan yang ni dulu. Guys. Ini pun aku rasa memang banyak sangat isi dah. Ini baru 1.4 kilo guys. Macam mana yang 2.8, 3 kilo tu. Ni nampak. Bismillah. Walaupun yang ni aku dapat ni bukan hidup punya, yang frozen, tapi rasa manis dia tetap ada guys. Dan korang kalau nak tengok dia punya packaging, nanti aku tunjukkan nanti. Packaging ni memang cukup-cukup bagus. Penghantaran kat seluruh Malaysia. Dan sangat-sangat pantas. Hari ni dia hantar, besok dah sampai guys. Nampak tak? Bismillah. Macam mana ni? Ni pun tak habis lagi ni. Okay guys. Pada sesiapa yang baru saja singgah di channel aku ni, tolong subscribe. Tekan tombol merah tu, tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru daripada channel Nice Guys TV. Jom kita sambung makan. Ini pun banyak isi. Macam ni. Aku dah potong 2. Wow. Makan ni dulu lah. Isi dia. Okay guys, aku rasa video kita sampai sini dulu. Harga RM195
untuk 1.4 kilo red king crab ni memang sangat-sangat berbaloi guys. Memang kalau makan seorang ni memang aku cakap memang sangat-sangat kenyang, terduduk guys. Ini aku baru makan satu sahaja dia punya kaki dan dia punya sepit tu je. Aku pun dah rasa kenyang bersama dengan tiram mentah tadi. Kalau siapa-siapa yang nak juga, korang boleh order daripada Seafood Lovers. Korang boleh tengok IG dan dia punya FB Seafood Lover HQ dan juga Seafood Lover. Kalau DM dia, InsyaAllah dia boleh hantar ke mana saja yang korang berada. Kita wrap up kita punya video pada kali ini. Jangan lupa untuk terus menyokong Nice Guys TV. Tekan tombol merah tu, tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru daripada channel Nice Guys TV. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.